Sanabidin. Rokok elektronik. Kita naik kapal terbang, anda dilarang merokok, termasuk menggunakan rokok elektronik. Pramugara maklumkan pada kita, oh, rokok elektronik pun tak boleh. Okey, ini perkara semasa lah. Perkara semasa yang ulama pun kena kaji, saintis pun kena kaji. Rokok yang biasa kita tahu dah. Rokok yang biasa, yang kajian semasa mengatakan ada 7,000 kimia dalam rokok semasa. Dan syarikat pengeluarnya, syarikat gergasi, yang menguntungkan, tak mustahil menguntungkan musuh-musuh Islam. Ada yang membantu Yahudi dengan keuntungannya. Pengeluar rokok, antara pengeluar rokok yang terbesar di dunia, syarikat gergasi bernama Philip Morris. Philip Morris terkenal sebelum ini dengan rokok Marlboro-nya. Kami di Mesir buat jenaka, orang buat haji, biasanya pak haji yang balik, dia bawa balik rokok Marlboro. Sebab beli rokok Marlboro di Mekah, Madinah lebih murah. Kita pun buat lawak, kita kata ini bukan haji mabrur, ini haji Marlboro. Kita buat lawak. Adakah balik Mekah bawa balik rokok? Patutnya tobat. Ini bukan mabrur sah dah. Mabrur sah bukan dah. Yang sah Marlboro. Kami buat lawak di Mesir, benci sungguh dengan rokok. Philip Morris sekarang jenama pelbagai, dan dia mengeluar rokok, batang rokok ni bukan juta dah, bilion ke atas batang rokok. Oh, kaya dia. Dan ada kajian mengatakan syarikat seperti ini dia membantu juga musuh-musuh Islam yang akhirnya merosakkan Gaza dan sebagainya. Kita beli rokok, bantu mereka, dan di atas kepala ada ketayang. Atas kepala ada ketayang, tulis rokok. Bismillah. Ada 7,000 racun dalam rokok. Hampir 100 kimia itu merangsang kelahiran kanser. Hampir 100. Ribuan lain toksik, bahan kimia toksik. Ada dadah berbahaya dalam rokok. Yang paling menonjol namanya nikotin. Nikotin mematikan sel-sel otak. Nikotin merangsang, rokok secara umum merangsang penghisap rokok. Maka dia mengatakan, oh, kalau saya mengantuk hisap rokok, wow, terangsang otak, mata terbeliak. Baca buku lepas merokok. Ada ustaz kata, saya doktor, jika tak hisap rokok tak boleh baca kitab. Ni orang baca kitab, ustaz baca kitab, bagi tahu saya doktor, bagi saya rokok ni macam wajib dah. Macam mana ustaz kata macam tu? Sebab kalau saya tak isap rokok, doktor, saya tak boleh baca kitab. Kalau saya merokok, baru boleh baca kitab, baru boleh syarah qala Allah Ta'ala. Orang kacau sungguh pula ada manusia penceramah agama macam ni. Tapi memang ada. Jadi saya beritahu terpulang, tapi saya tetap kata haram. Tak ada maaf bagimu lah. Ketayakmu itu saya tak lihat. Saya lihat hukum agama. Tak ada maaf bagimu, rokok tetap haram. Nikotin itu dadah berbahaya. Baik. Kemudian lahir pula shisha. Sekarang lahir pula shisha, rokok baru shisha. Shisha ini dia bukan rokok begitu. Dia ada alat. Ada alat yang mana di hujungnya ada tempat hisap, macam orang asma guna tempat hisap tu, nak keluarkan gas. Jadi dia ada alat, di hujungnya ada tempat hisap. Kemudian dia masih guna tembakau,
Tembakau pula kadang-kadang dicampur dengan perisa manis, perisa sedap, perisa anggur. Macam nak bagi tahu, ni doktor ada anggur ni bagus kan, Nabi suka. Dia tak bincang bab tembakau itu. Jadi tembakau tu nak bagi enak, dia campur dengan perisa buah-buahan, termasuk apple ataupun anggur. Kemudian bahan itu melalui satu filter air. Mereka tertipu. Kononnya bila dia melalui filter air, seolah-olahnya ada unsur penapisan. Kononnya asap tu lebih bersih. Bila saya buat kajian dengan pakar-pakar seluruh dunia, mereka mengatakan penemuan semasa menampakkan lagi teruk, sebab ada proses yang berlaku dengan menggunakan alat tu. Rokok ada prosesnya. Alat itu juga melahirkan proses yang melahirkan toksin tertentu pula. Bahayanya sama macam rokok biasa, hukum tetap haram. Ini perbincangan ringkas. Datang pula rokok elektronik. Rokok elektronik dia gunakan bateri. Dia ada alat khas. Dia ada bateri. Cuma dia masih menggunakan nikotin. Cuma nikotinnya bentuk cecair. Biasa kita lihat tembakau. Ini dia guna nikotin, dia bukan tembakau lagi, nikotin bentuk cecair, maka tidak mengeluarkan asap. Dia mengeluarkan wap. Tak nampak asap. Jadi bagus nampaknya. Tak nampak asap. Jadi isteri kita selamat. Kalau ada asap, dia menghirup asap rokok, passive smoker. Jadi ada bahaya juga. Ni tak ada asap. Kemudian tak ada pencemaran. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Tapi yang digunakan tetap nikotin. Dadah berbahaya. Masih mau high, masih mau terbeliak pejik mataku dengannya, masih mau itu. Maka dia gunakan nikotin cecair mengeluarkan wang. Jadi bab itu belum ada fatwa. Fatwa belum keluar. Shisha dah keluar fatwa, haram. Rokok yang asal dah keluar fatwa sekian lama, haram. Tapi rokok elektronik belum ada fatwa. Orang barat dia suka mengkaji, dia kaji. Sepanjang hari ini yang saya temui penemuannya, mereka hampir mengatakan bahayanya agak tinggi. Jadi tak selamat juga. Bahayanya agak tinggi, sampai ada yang mengatakan dia mungkin menghasilkan kimia baru yang juga menghasilkan kanser yang teruk. Jadi tak selamat juga. Cuma fatwa khusus belum keluar. Jadi saya memandang semua ini adalah mudarat. Dan kalau kita kembali pada agama, kita menjauhi semua kemudaratan. Itu paling selamat. Paling selamat insya-Allah jangan merokok. Dan bagi wanita di Malaysia, tren merokok sudah mula berkembang. Wanita tak malu lagi kalau pergi KL, tepi jalan, wanita Melayu, you have a lighter please, minta lighter kat kita. Kita jalan, ada lighter. Ni tak pernah main ceramah ni, minta lighter. Tak malu dah. Lagi adalah seorang lelaki, ya sporting. Isap pui trend wanita isap rokok di Malaysia peratus makin meningkat, tapi belum tinggi. Jadi berhati-hati sangat. Tak ada glamournya isap rokok. Dan bagi anda yang belum berkahwin, insya-Allah pastikan bakal suami anda bukan perokok. Pastikan dia bukan perokok, tapi kuat rokok. Pastikan dia bukan perokok, tapi kuat rokok dan sujud rokok. Cari yang itu, bukan perokok. Sebab jika dia perokok, dia pembunuh anda secara perlahan. Allahuakbar.